Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Daniel bin Muhammad Nur Hisham. Dan saya Abdul Alamgir bin Anwar. Dan saya Amirul Zakwan bin Muhammad Ridwan. Pengenalan. Lemang ialah hidangan tradisional Melayu yang dimasak dengan memanggang beras pulut yang dicampur-campur dengan santan dan dimasak di dalam buluh. Mesin memanggang lemang automatik ini menggunakan motor untuk memutahkan lemang dan memudahkan proses memasak lemang. Teknologi ini membantu pengesahan penghasilan lemang dalam kuantiti besar dengan lebih praktikal tanpa menjelaskan rasa dan kualiti tradisional. Pernyataan masalah. Memasak lemang secara tradisional memerlukan pengawasan berterusan untuk mengawal api dan memastikan lemang masak dengan sempurna. Proses ini memakan masa yang lama dan memerlukan tenaga yang banyak. Kaedah tradisional boleh melelahkan kerana perlu mengambil masa yang sangat lama. Objektif projek. Pertama, dapat mengurangkan masa dan tenaga bagi mempercepatkan proses memasak dan mengurangkan keperluan pengawasan berterusan. Kedua, dapat menjaminkan kualiti dan rasa lemang yang konsisten setiap kali memasak. Ketiga, dapat menjaminkan keselamatan pada pengguna dan dapat mengurangkan risiko kebakaran atau kecederaan semasa proses memasak. Tujuan projek. Terdapat 3 tujuan projek iaitu dapat memudahkan proses memasak, mengurangkan keperluan pengawasan berterusan dengan sistem automatik untuk memastikan lemang dimasak dengan lebih mudah dan konsisten. Kedua ialah meningkatkan produktiviti, membolehkan pengeluaran lemang dalam kuantiti lebih besar dengan tenaga dan usaha yang lebih efektif. Dan terakhir sekali, dapat menjimatkan masa, mempercepat proses memasak lemang berbanding kaedah tradisional tanpa menjejaskan kualiti. Kebolehpasaran. Permintaan tinggi. Lemang adalah makanan tradisional yang sentiasa mendapat permintaan, terutama semasa perayaan dan majlis khas. Pengeluaran besar-besaran. Dengan teknologi automatik ini, lemang dapat dihasilkan dalam kuantiti lebih besar untuk memenuhi keperluan pasaran. Komponen dan bahan. Pertama, motor power window. Kedua, sproket motor 14T. Ketiga, ting-ting terpakai. Keempat, rantai. Kelima, roda 2mm. Keenam, besi link. Ketujuh, besi hollow. Ke-8, suis 1 hala. Ke-9, bateri. Ke-10, slotted angel bar. Ke-11, besi zinc. Ke-12, kabel 1.5mm. Ke-13, kabel tie. Ke-14, bearing. Ke-15, spring clamp. Ke-16, color spray. Ini ialah hasil projek gambar. Ini ialah hasil projek video. Sekian, terima kasih.